Korang tahu tak? Ini bukan batu biasa, tapi ini batu dari planet yang dah hilang. Bunyi macam fiction kan? Tapi bukti dia ada. Sini, geng Geonaut Story. Cerita ni bermula dengan seketul batu kecil yang ditemui kat Gurun Sahara pada tahun 2019. Batu ni diberi nama Northwest Africa 12774 atau NWA 12774, dan ia mungkin adalah sisa daripada sebuah dunia purba yang dah musnah berjuta-juta tahun dulu. NWA 12774 sebenarnya ialah sejenis meteorit. Ia merupakan antara batuan gunung berapi paling tua yang pernah ditemui dalam sistem suria. Pada mulanya, saintis ingat meteorit jenis ini mungkin datang daripada asteroid kecil, tapi selepas dikaji dengan lebih terperinci, mereka jumpa sesuatu yang pelik. Dalam batu ni terdapat mineral bernama clinopyroxene yang mengandungi banyak aluminium. Masalahnya, mineral ni hanya boleh terbentuk dalam keadaan tekanan yang sangat tinggi. Kajian mendapati batu ni pernah terbentuk pada tekanan lebih 17 kali ganda berbanding tekanan di dasar jurang Mariana, tempat paling dalam di bumi. Tekanan macam ni tak mungkin berlaku dalam asteroid kecil. Jadi saintis mula percaya meteorit ini sebenarnya berasal daripada sebuah dunia yang jauh lebih besar. Anggaran mereka, objek asal itu mungkin ada jejari lebih 1800 km, hampir sebesar bulan dan mungkin menghampiri saiz Marikh. Maksud dia, ketika sistem suria masih ada, mungkin ada banyak dunia awal yang wujud, tetapi sebahagiannya telah hilang akibat peristiwa besar di angkasa. Sampai sekarang, saintis masih belum tahu apa sebenarnya berlaku kepada dunia purba ni. Kemungkinan besar ia musnah akibat pelanggaran besar ketika sistem suria baru terbentuk. So geng, kadang-kadang kan rahsia terbesar alam semesta bukan ditemui melalui planet besar, tapi melalui sekeping batu kecil yang jatuh ke bumi je pun. Dapat something.